Pada pukul 3 pagi, ada seorang lelaki call polis. Dia cakap ayah dia tengah panik dan dalam rumah tu ada adik perempuan dia tengah pegang senjata dan dah hilang kawalan. Tapi bila polis sampai, mereka tak jumpa orang menjerit, tak jumpa orang minta tolong. Yang mereka jumpa 5 mayat dalam satu rumah dan dari situ satu soalan mula timbul. Apa sebenarnya yang berlaku dalam rumah tu pada waktu malam tu? Okey korang, cerita ni berlaku pada tahun 1985 dekat satu kawasan ladang sunyi di Essex, England. Rumah tu dikenali sebagai ladang rumah putih. Dan kalau korang nak tahu, rumah ladang putih ni terletak jauh dari orang ramai. Dekat kawasan yang luas, jenis tempat yang sunyi, terutamanya pada waktu malam. Memang tak ada bunyi bising, tak ada jiran dekat-dekat, semuanya nampak macam kehidupan kampung yang aman. Dan dalam rumah tu pula, tinggal satu keluarga yang pada pandangan orang luar nampak normal. Ada pasangan suami isteri bernama Neville dan June Bamber. Dorang ni bukan keluarga biasa, dorang ada ladang sendiri, ada harta dan hidup dorang agak selesa lah. Dan orang sekitar pun kenal dorang sebagai keluarga yang stabil. Dan ada yang tinggal sekali dengan dorang ialah anak angkat perempuan dorang bernama Sheila Caffel. Sheila ni datang dengan 2 orang anak kembar dia. Jadi dalam rumah tu ada 5 orang semuanya dan ada seorang lagi iaitu Jeremy Bamber. Dia ni anak angkat lelaki dalam keluarga tu juga. Maksudnya sama macam Sheila lah, dia juga dibesarkan oleh Neville dan June. Tapi berbeza dengan Sheila, Jeremy tak tinggal sekali dalam rumah tu. Dia duduk berasingan tak jauh dari situ tapi masih dekat dengan keluarga tapi tak serumah lah. So kalau kita tengok keseluruhan situasi ni, semuanya nampak biasa kan? Tak ada tanda jelas yang sesuatu buruk akan berlaku. Tak ada siapa jangka dalam beberapa jam saja lepas tu, rumah yang nampak tenang ni akan jadi satu lokasi tragedi yang sampai hari ni masih dipersoalkan. Jadi pada awal pagi 7 Ogos tahun 1985, sekitar pukul 3 lebih macam tu, Jeremy Bamber call polis tau. Suara dia kedengaran panik dan dia terus cakap ayah dia baru saja call dia sebelum tu. Dalam panggilan tu, ayah dia dikatakan minta tolong dan bagi tahu yang Sheila dah hilang kawalan dan ada senjata dalam rumah tu. So dari situ Jeremy terus minta polis datang cepat ke rumah ladang tu dan bila polis terima panggilan tu, diorang anggap situasi ni serius. Sebab bila melibatkan senjata api dalam rumah, risiko memang sangat tinggi. So diorang pun terus bergerak ke lokasi tanpa tunggu lama. Tapi bila diorang sampai dekat kawasan rumah tu, keadaan jadi lain macam tau. Sebab korang bayangkan masa polis sampai tu, rumah tu gelap, sunyi, tak ada bunyi orang menjerit, tak ada bunyi pergaduhan, tak ada apa-apa tanda yang jelas yang menunjukkan ada sesuatu yang sedang berlaku dekat dalam rumah tu. Jadi bila polis tengok rumah tu, nampak tenang tau, terlalu tenang. Dan dekat situlah satu keputusan dibuat yang sampai hari ni masih dipersoalkan sebab polis tak terus masuk ke rumah tu. Dan diorang pilih untuk tunggu dekat luar sebab dalam fikiran diorang masa tu mungkin masih ada orang hidup dalam rumah tu. Mungkin situasi tu masih boleh dikawal tanpa masuk secara paksa. Diorang pun cuba nak elakkan risiko yang boleh buat keadaan jadi lebih buruk. So diorang pun tunggu. Tapi apa jadi guys, tak ada sebarang pergerakan dari rumah, tak ada orang keluar, tak ada suara, tak ada respon. Dan makin lama diorang tunggu, suasana tu makin terasa pelik tau. Sebab kalau betul ada orang dalam keadaan panik dalam rumah tu, kenapa tiba-tiba jadi senyap macam tu? Bila polis akhirnya masuk ke dalam rumah tu, keadaan dalam rumah tu memang sangat sunyi, tapi bukan sunyi biasa tau. Dan bila diorang mula periksa satu persatu ruang dalam rumah tu, barulah jelas apa sebenarnya yang berlaku. Jadi dalam rumah tu 5 orang ditemui mati dan semuanya ditembak menggunakan senapang. Jadi Neville ditemui di tingkat bawah, dipercayai di kawasan dapur. Dia ditembak beberapa kali menunjukkan serangan tu bukan sekadar sekali tembak. June pula ditemui berhampiran juga di bahagian bawah rumah dengan kesan tembakan yang menunjukkan dia cuba melarikan diri atau mempertahankan diri sebelum ditembak. Bila polis naik ke tingkat atas pula, diorang jumpa Sheila dekat dalam bilik tidur dia. Dia ditemui bersama senapang tersebut dan di situ jugalah 2 anak kembar dia ditemui. Kedua-dua kanak-kanak tu ditembak ketika berada dalam bilik dan dipercayai semasa sedang tidur atau dalam keadaan tak sempat nak mempertahankan diri. Cara semua mangsa ditembak menunjukkan kejadian tu berlaku dalam ruang beransingan, bukan semua dalam satu tempat. Sebab ada yang ditembak di bawah, ada yang di atas dan ini bermaksud pelaku tu bergerak dari satu ruang ke satu ruang dalam rumah tu. Tapi pada masa tu walaupun detail macam ni dah ada, polis tetap buat kesimpulan awal bahawa Sheila adalah pelaku. Sebab utama dia ditemui bersama senjata di
di dalam bilik dan ditambah dengan sejarah masalah mental yang dia pernah alami. Dan untuk pengetahuan korang, Sheila ni ada penyakit skizofrenia, so polis anggap dialah pelaku dalam kes ni. Jadi dari sudut pandangan awal, semuanya nampak macam satu kejadian di mana dia hilang kawalan, bunuh ahli keluarga dia dan akhirnya bunuh diri sendiri. Kesimpulan ni nampak lengkap pada waktu tu, tapi sebenarnya kalau tengok betul-betul detail lokasi dan cara mangsa dia tembak, ada beberapa perkara yang mula buat orang rasa benda ni tak semudah yang disangka. Tapi lepas beberapa hari bila siasatan mula dibuat dengan lebih teliti, benda pelik mula muncul tau. Dan pada awalnya semuanya nampak macam kes ni dah jelas, tapi bila detail diperiksa satu per satu, ada beberapa perkara yang terus buat orang rasa tak kena tau. Dan benda pertama yang paling ketara ialah senjata. Macam Kim cakap tadi, senjata tu ditemui dekat Sheila tau, dalam bilik tidur atas tempat dia dan anak-anak dia dijumpai. Tapi bila diperiksa dengan lebih dekat, ada satu perkara yang terus jadi persoalan besar. Senapang tu dipasang dengan silencer, iaitu peredam bunyi yang panjang. Jadi panjang keseluruhan senjata tu jadi lebih dari biasa, bukan senapang yang dikendalikan, apatah lagi kalau nak guna untuk tembak diri sendiri. So dari situ orang mula mempersoalkan logik kejadian, macam mana seseorang boleh tembak diri sendiri dengan senjata sepanjang tu. Kalau bayangkan posisi, tangan kena capai jauh, sudut tembakan kena tepat dan dalam keadaan tu memang susah untuk dilakukan secara semula jadi. Lagi satu, bila tengok kedudukan senjata tu selepas kejadian, ia tak nampak macam jatuh secara normal tau, macam kes bunuh diri biasa. Benda ni lebih kepada posisi yang nampak pelik, seolah-olah ada sesuatu yang tak kena dengan cara senjata tu berada dekat situ. Bila benda ni mula dibangkitkan, teori awal yang kata Sheila bunuh semua orang dan bunuh diri sendiri mula goyah. Sebab kalau bahagian paling penting dalam teori tu pun dah nampak tak logik, orang mula fikir mungkin ada perkara lain yang sebenarnya berlaku dalam rumah tu pada waktu malam tu. Bila benda ni mula dipersoalkan, fokus siasatan pun perlahan-lahan berubah. Tapi bila satu persatu perkara nampak tak kena, polis mula tengok semula dari sudut lain dan dari situ nama yang mula naik iaitu Jeremy Bamber. Bila polis tengok balik tingkah laku dia lepas kejadian, ada beberapa benda yang buat dorang rasa pelik. So guys, Jeremy ni nampak terlalu tenang, bukan maksudnya dia langsung tak sedih tau, tapi cara dia respon tu tak sama macam kebanyakan orang yang baru kehilangan hampir seluruh keluarga dalam satu malam. Dan kalau korang nak tahu cara dia bercakap, cara dia bertindak, semuanya nampak terkawal, seolah-olah dia dah bersedia dengan situasi tu. Dalam masa yang sama, dia juga mula urus hal berkaitan harta keluarga. Proses tu berlaku agak cepat. Bagi polis ini bukan sekadar kebetulan, sebab dalam keadaan biasa, orang yang baru alami tragedi macam ni selalunya ambil masa untuk pulih dulu sebelum fikir soal lain. Tapi dalam kes ni, Jeremy terus masuk ke urusan yang melibatkan harta. Dan dari situ, satu lagi perkara mula jelas iaitu motif. Sebab Jeremy adalah pewaris utama kepada harta keluarga tersebut. Ladang, rumah dan aset lain semuanya akan jatuh kepada dia. Nilainya bukan kecil dan ini buat polis mula terfikir kemungkinan lain. Jadi sekarang persoalan pun berubah, bukan lagi tentang sama ada Sheila pelaku atau tidak, tapi adakah semuanya yang berlaku malam tu sebenarnya dirancang dari awal. Bila semua persoalan tu makin banyak, polis akhirnya buat keputusan untuk buka semula kes. Kali ni diorang tak lagi fokus pada teori lama, sebaliknya diorang mula tengok semuanya dari awal, tapi dengan satu nama yang jadi tumpuan utama iaitu Jeremy Bamber. Diorang mula periksa semula semua bukti yang sebelum ni mungkin terlepas pandang. Jadi timeline kejadian disusun balik satu per satu. Siapa yang berada dekat mana, pukul berapa, apa yang berlaku sebelum dan selepas kejadian. Jadi setiap detail kecil mula diambil kira, termasuk panggilan telefon Jeremy kepada polis dan apa sebenarnya yang berlaku sebelum dan selepas polis sampai ke rumah tu. Dalam masa yang sama, pergerakan Jeremy pada malam kejadian pun diperiksa dengan lebih teliti. Polis cuba faham sama ada cerita yang dibagi tu betul-betul konsisten atau ada benda yang tak kena. Bila semua ni dibandingkan dengan keadaan sebenar dalam rumah, ada beberapa perkara yang mula nampak tak selari. Dan yang paling penting, polis mula fokus pada logik kejadian. Bila diorang tengok balik cara mangsa ditembak, lokasi setiap orang dalam rumah dan kedudukan senjata, semakin jelas satu benda, teori yang kata Sheila bunuh semua orang dan bunuh diri sendiri tu makin tak masuk akal. Dan semakin lama siasatan berjalan, semakin banyak persoalan yang muncul. Bukan satu dua, tapi banyak benda perkara kecil yang bila digabungkan nampak macam satu gambar yang berbeza. Bukti yang sebelum ni nampak biasa bila diperiksa semula mula nampak janggal. Dan dari situ aras kes ni berubah sepenuhnya. Bukan lagi sekadar mencari penjelasan, tapi mencari siapa sebenarnya yang bertanggungjawab. Dan akhirnya selepas siasatan yang semakin mengarah kepada satu nama iaitu Jeremy Bamber ditangkap dan kes ini dibawa ke mahkamah. Masa perbicaraan berlangsung, suasana memang sangat tegang sebab dari awal lagi kedua-dua pihak
pihak bawa cerita yang berbeza. Pihak pendakwa berpendapat Jeremy memang rancang semua ni dari awal. Diorang bentangkan bagaimana kejadian dan rumah tu nampak teratur, bukan tindakan spontan. Diorang juga tekankan tentang kedudukan senjata yang tak logik untuk kes bunuh diri dan bagaimana semua tu seolah-olah disusun untuk nampak macam Sheila yang buat. Dari sudut diorang ni, ini bukan kejadian tiba-tiba tapi sesuatu yang dirancang dan cuba disembunyikan. Pihak pembela pula cuba mempertahankan Jeremy. Diorang kata Sheila memang ada sejarah masalah mental dan itu cukup untuk menjelaskan apa yang berlaku dalam rumah tu. Bagi diorang, tak ada bukti yang betul-betul kukuh untuk kata Jeremy berada dekat tempat kejadian atau buat semua tu. Jadi diorang kekalkan bahawa ini adalah kes di mana Sheila hilang kawalan. Perbicaraan ni bukan sekejap tau. Ia ambil masa, penuh dengan hujah balas dan banyak perkara teknikal dibincangkan termasuk bukti forensik, timeline dan logik kejadian dalam rumah tu. Setiap detail kecil dipersoalkan dan kedua-dua pihak cuba kuatkan versi masing-masing. Dan akhirnya mahkamah buat keputusan berdasarkan bukti yang ada dan keseluruhan situasi. Jeremy Bamber didapati bersalah atas pembunuhan tersebut dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dengan keputusan tu secara rasmi mahkamah menganggap Jeremy sebagai pelaku sebenar dalam kes ni. Tapi kan cerita ni sebenarnya tak habis dekat situ tau. Walaupun mahkamah dah buat keputusan dan Jeremy Bamber dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dia sendiri sampai hari ni masih berpegang dengan satu benda yang dikata dia tak bersalah. Dan yang buat kes ni lagi pelik, bukan dia seorang je yang cakap macam tu, ada juga orang luar yang percaya dengan dia. Ada penyokong yang rasa bukti dalam kes ni tak cukup kuat untuk sabitkan dia. Dorang persoalkan semula beberapa benda terutamanya bukti forensik dan cara siasatan dijalankan masa tu. Ada yang berpendapat mungkin ada kesilapan dalam cara kes ni dikendalikan dari awal. Jadi sampai sekarang kes ni masih diberdebatkan walaupun dari segi undang-undang kes ni dah selesai. Tapi dari segi apa yang orang percaya masih belum betul-betul senyap. Masih ada yang yakin Jeremy bersalah dan masih ada yang rasa cerita sebenar mungkin lebih kompleks daripada apa yang kita tahu. Kes ni sebenar bukan sekadar kisah pembunuhan biasa. Bila kita tengok balik keseluruhan cerita ni, ia lebih kepada kisah tentang kepercayaan, tentang keluarga dan tentang sesuatu yang pada awalnya nampak normal tapi sebenarnya penuh dengan rahsia. Kadang-kadang benda yang paling menakutkan bukan datang dari orang luar, bukan dari orang asing, tapi dari orang yang kita kenal, yang kita percaya, yang kita rasa selamat dengan dia. Dan dalam kes ni persoalan sebenar bukan lagi tentang siapa yang mati malam tu, tapi siapa sebenarnya yang bercakap benar. Okeylah guys, cukup sampai sini dulu untuk kes kali ni dan jangan lupa komen apa pendapat korang tentang kes kali ni dan jangan lupa subscribe channel Kim dan aktifkan notification supaya korang tak ketinggalan dengan kes seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.